Ya Allah, unit kali ni kalau rehat-rehat petang hari bestnya kat mana tu Cik Yam? So ni Cik Yam berada dekat area Rambai. Unit kali ni depan Semidi, teres tingkat. Kat mana yang Cik Yam nak jual? Ni Cik Yam nak jual unit teres setingkat fully reno. Dah pas bahagian dalam, dah ada awning berbumbung. So macam biasa, keluasan rumah 20 kali 60, 3 bilik 2 bilik air macam biasa. Jom kita tengok dulu dalam rumah. Kuih tradisional kuih Serabai kali ni Cik Yam di Bukit Rambai. Unit kali ni merupakan unit teras setingkat dengan berstatuskan freehold MCL. Keluasan unit kali ni adalah 1,200 kp dan build up 800 kp. Unit kali ni mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. Tadi Cik Yam cakap unit ni dah siap renovate kan? Owner dah siap renovate tabletop, awning kaposh dan juga extend kitchen. Lagi menarik, unit ni dekat dengan kemudahan tau. Antaranya shop lot, masjid, family store, sekolah anak-anak dan banyak lagi. Nampak ruang tamu ni luas kan? Memang sesuai sangatlah kalau anda nak rehat-rehat dengan family kat sini. Nak letak kabinet TV pun boleh tau. Jomlah Cik Yam bawa anda tengok bilik master pula. Dekat bilik master ni boleh je kalau anda nak letak katil, wardrobe dan meja makeup. Bilik air pun dah siap attach sekali. Bilik dan bilik air master dah tengok kan? Jom tengok apa lagi yang menarik dekat unit ni. Bilik air kedua betul-betul di antara ruang tamu dan dapur tau. Jadi senanglah kan kalau nak ke bilik air. Cik Yam, bilik lain luas juga ke? Jangan risau, bilik kedua dan ketiga ni luas juga. Boleh je kalau anda nak letak meja makeup ke, katil ke, wardrobe pun boleh tau. Nak buat bilik anak-anak boleh, nak buat bilik study untuk anak-anak pun lagi bagus. Bukan tu je, tadi Cik Yam cakap dekat dapur ni dah siap extend kan? Jadi memang luas tau bahagian dapur ni. Nak letak meja makan boleh, nak tambah kitchen cabinet pun boleh. Masih muat juga kalau nak letak mesin basuh dan peti sejuk kat dapur ni. Bila dah letak meja makan siap dengan kabinet TV dan TV, masa kenduri bolehlah makcik-makcik nak membawang ke, nak rehat-rehat kat bahagian dapur ni. Puas dah Cik Yam tunjuk dari depan sampai lah belakang. Macam mana? Nampak menarik tak unit yang Cik Yam bawakan kali ni? You dah tengok dalam rumah. Ada ruang tamu depan, ada ruang tamu dapur. So best ni unit ni. Dah tarik sampai belakang, dah reno. So siapa yang beli rumah ni dah tak payah dah nak buat apa-apa reno ke apa tak ya. Sebab dah reno sampai belakang. Kat sini dah ada tabletop. So you boleh letak mesin basuh kat sini. Bahagian belakang dah tak ada rumah orang lain. So jangan lupa subscribe, like dan komen. Pastikan you dapat notification daripada Cik Yam. So you boleh tengok rumah yang Cik Yam review. Jom, Cik Yam ke next destinasi. Bye. So, jangan lupa subscribe, like dan komen. Pastikan you dapat notification. Meanwhile.